160 ah. Tanah udah salah siko apa Iya. salah siko? Salah kamku apa salah kalakang? Dari 160 ah. Tunggu jap. Oh iya. Kok 160 posisi titik kok. Heeh. Yang salah siko dah. Nya di siko kah? Siko kah? Sini tuh. Ah, tuh ya. belakang lebih dia. Iya. Di belakang. Ayo. Kau 160 kau kan jalan kau. Ah, ya. Iya. Kau kan kaplingan kau. Ya. Kepelan saya tuh. Maka ada kaplingan kau mah. Kepelan awak aja tuh. Ya tapi nan ang punya kan 789 kan? Iya. 78 kan? 1 2 3 4 5 6. 78 kau. Iya. Kau kaplingan muko 1 2 3 4 5 6. 6 kau kan? Kau 6 7 8 orang 78 kan? Iya. Siam salah itu. Nah, salah kalakang le nanti lah. Iya. Tiko jalan. Iya. Berarti orangnya kan Yang sawit tuh. kau sawit ke satu kan? Sawit siko kok. Iya, satu. Iya, satu ya. Kau kaplingan 6 kaplingan kau kau bang. Oh, ya. Dah tu baru kau puan. Salah siko siko tadi kok. Iya. Ba rintih kaban kadang tadi kok. Oh, lalu nampak mana kadang tadi tuh? Alah, benda sepetor. Kok Oh iya. Ba rintih tadi seketek tadi. Ya sekitar anggaran 5 meter tahun 6 balian. Iya. Cigi ya dah ini. Batang dia besar tapi buah kecil. Tak apa-apa tuh. Buah nih kalau boleh besar-besar. Buah sawit nih jangan kecil-kecil. Bagilah sebesar buah apel. Baru mantap kan. Ini kecil sangat macam buah nih, buah anggur. Kecil sangat. Buahlah macam buah jering buah ni kan. Baru berat sikit. Buah jering ditimbang kan berat. Macam tu lah buat sawit. Ini sawit ni ada dalam dia ada minyak. Sebab tu banyak orang tanam sawit sekarang. Lebih kurang arai dia macam buah ni salak juga. Ni macam salak kan. Buah sawit. Buahnya macam anggur merah. Ni kita pindah satu lagi batang dia. Ni rumpun dia lagi. Batang dia besar, tapi buah dia kecil. Apa? Ini tak ada buah, ada buah kecil-kecil. Ni baru nak buah. Baru nak menjadi, tapi belum jadi. Belum jadi lagi. Kita tengok belakang dia ada tak? Tak ada yang menjadi, guys. Kita tengok rumpun lain lah. Dia banyak nih. Dia kalau subuh hidup dia di tepi sungai ataupun di tepi longkang, dia akan berbuah, cepat berbuah. Ini buah dia nih. Ini nama dia buah sawit. Buah sawit. Macam nak tumbuh sawit ni, tak ambil. Orang tak ambil. Orang tak nak ambil. Sebab baru permulaan. Baru permulaan berbuah. Tapi tak menjadi. Semua tak menjadi. Ada buah dia, ada 2 tandan dia buah dia. Ini setandan, dan ini setandan. Tu buah sawit namanya. Banyak tu sana, guys. Ada puluhan jugalah. Banyak batang dia. Orang cari kayu. Siapa tu? Kana kayu je? Kana kayu? Berpancang? Oh, iya. Nak boleh ada tabang kain yang ada bang? Bata?
dah. Hah? 10. Dia jangan ambil video Tadi kan dia ambil video tenda. Video lah saja. Kan ambil ni. Bagai telang mereka ban dia. Dia lah kau tu. Jauh mana kau kan? Jauh. Bisanya dia habis ada bisa nampak. Kok jadi meli pala di ujung batu, ditanam sawit. Dibuat lo kolam kambah kan. Wah bapak pahamnya modelnya. Nado kagak tahu nado lewat di kampungnya le. Model di kampung namanya di kampung anak ada buat. Bagai tulis wae tu. Mai hitamnya buahnya. Masuk kadang-kadang Bentuk apa untuk kurma. Tapi nak kurma kau jangan salah paham lo. Iko buah sawit. Sawit kau. Tapi beladang awak di no. Di koto apa kau di ujung batu. Dibuat kolam. Dibuat ngulang. Awak sambil beladang. Li taluk lo beladang sangki awak kau tiga. Li taluk tiga. Oh keluar no dia nak. Keluar nak kunyang tu deh. Dia majan ni. Kerajo bagi beladang namanya. Kau dapat kan nak di hati. Dipindahan ke ujung batu kan. Ditanam sawit sama dia kau. Kau sawit kau lah buah kau. Iya. Dibuat kolam. Mana ndak walau awak di jalo di panciang. Awak sambil beladang. Ditaluk hati tu beladang hati tu wala tu tua kau. Taluk hati tu. Apa kepelingan sebelah lah itu. Nyo tanahnya tu L merdeka kepelingannya. Kepelingan bagusan tu L. Di posisi dago yang sebelah L itu. Berarti malah kemari lah. Nah, tu. Kasuk Nah, kau jalannya tu. Kau ada sawit kecil jalan sama mah. Kau sawit yang berjalur nantarang tu, lalu tadi. Nah, yang kau anu jalannya tu. Kau baru, kau baru paling sepatar. Berarti masuk kalau melihat celiak anu ni. Koko bisu apa disiko Jawa lalu. Mencari posisi tanah dawa. Dari mana lalu? Di Jawa mandor mesin tadi lalu. Ini semua ini lah bagaimana sa 30 meter. Iko kami 30 meter ya. Iya. Di mana tidak rintis jalanan. Kalau dari simpang ke sawit kadang siko lalu bisa. Pelak orang tu nomor lah. Nak tahu lurus titik Awak tu main meter begitu. Kalau tengok mencari posisi dia, awak tu lalu meter, tengok lalu jalan, lalu awak ya. Iya, tadi kan lalu awak tadi. Ya, jalan biar buat jalan cik dia. Buat jalan. Tabeh jalan. Tabeh jalan cak. Tabeh jalan. Ya agak pulang awal 5 bulan lagi kan masih lu tinggi nak ya nak 5 bulan lagi kan. Dah kau dapat no selida. 5 bulan sa 3 bulannya tumbuh rondap seliter. Iya dia. Ya rondap tu lama tan 1 tahun masih anu tu. Iya. Rondap. Tahun begini masih ada nampak anu itu. Iya. Itulah Pak petangga mau corona. Udah tuh ada luta baka kan. Corona tuh mah malangnya masuk tuh. Berapa tahun mana bisa pulang 2 tahun lebih ya. Bisa pulang nah. Nak belia pulang nah. Masuk nak belia keluar nak belia. Nama dia itu dulu kan. Itulah.
le kamai dal le nampak la mati itu karyang itu. Iya. Karena sudah rondat. Iya. Ke lembah ini misalnya kan bisa itu 3 bulan lah setinggi golo tuh. Iya. Laba tawi lele ya. Jadi 5 bulan tuh tinggi golo. Iya. Iya. Kalau di rondat yang tinggi kau udah kamai itu nyala la puat. Iya. Iya. Nampak jalannya. Nah, ya. Iya. Ambian nombor telepon abang lagi. Nama telepon abang bara? Di mosen tuh awak. Ada mesin. Motornya pen. Open. Rumah Bang Kundur kok, di Jalan Teladan. Rumah Bang Kundur. Kamar Siampala tuh. Kamar Mbah. Ini kok. Kok dari luar tadi kok. Kok ke dalam. Ke dalam kok. Kalau hitungan dari luar sekilo 800 memang ini. Foto dari luar masuk ke dalam mencari sawit, kebanyakan orang mencari sawit ya. Beliak lebuh deh. Sampai orang ambil sawit kok lah kebun sawit si kota. Situ nak siabang manduan tu memang jalan enggak kan? Enggak jalan kan. Pala uang kan. Pala, tak mesin. Iya. Kalau semuanya uang tu mungkin jalan tidak naik. Jadi tal 800 ini 2 kilo. Jalan ke kebun, jalan ke ladang. Bayi marambah guys.
sekilo 800. Ini rumah sana. Ini rumah juga. Ini rumah juga. Dari jalan Bengkinang Pekanbaru sekilo 800. Ini masih jalan tanah. Tadi auto dia ni. Buang auto tu kan ni berhenti tu. Sawit besar-besar nih. Tadi ada masuk. Sebelum kita masuk ada Pajero Sport masuk ke dalam. Mungkin orang punya lahan di sini. Ya antara sawit gadang kok jeneng kene dalam. Oh itu jalan. Oh iya. Jalannya. Ya sawit gadang. Ini Heeh. salah sinan tu sekitar 18 faktor. Berarti yang tadi ndak podro? Nyo tanah itu El Kamarie di belakang. Oh. Oh berarti yang apa tuh sebelah siko ya? Ya, Ndak kaingkin dah ya? enggak. Dia lalu dititih lalu. Heeh. Ini rintis jalan ke kebun. Nih abang nih menebas jalan tuh dari sawit ini, sawit kecil nih yang bawah tuh sampai ke sini sawit yang paling kecil tuh yang daunnya kuning tuh. Itu jalan sampai ke belakang 160 meter ke belakang. Itu posisinya tanah. Nur Hayati, El Waliyah, Mayudin, Astuti almarhum, Firdaus, M. Rudal. Itu posisi tanahnya. Di bagah tuh yang mai tinggal Apa? Apa tambah? Ba tipis kan cakuli aja Mai tinggal Nya itu penganyang pawinya. Tadi kan nyampe dah. Nomor. Balampok je ndak dah. Ya na baca lapuk ya saya. Nampak akar tu. Boleh. Ulek tu baik dingin aja. Baik dingin mah. Kalau dingin awak tak rasa pagi kan mandi ya, makan kok. Hilang dingin awak ni. Di mana Bu, Pak? Di mana Bu? Ini kan là về Việt Nam Hah? Việt Nam cục xíu đủ. Saya tahu dah. Dah bukan mau panjang lah. Oh. Siko na nyo.
nampak kamu kumpul dah. Hah? Ada nampak kamu kumpul dah. Berenang. Hah? Berenang. Ini ada nampak dah. Oh di sana, wait dalam ni. Jangan dah muru. Muru berenang. Kita pindah. Pinang Sungai Pinang. Kita pindah aja dah. Terdepan. Sikon ada pakai badir nak? Hah? Ada pakai badir dah. Tak. Sebab nak aja ke pena mana. Pada kau tunjuk kamu soalnya kamu guru. Guru dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di kebun, guys. Kebun sawit. Nah, ini baru berbuah pasir. Lebih kurang umur 3 tahun nih, 3 tahun. Coba telepon Husen, peta sama nyola jadi ya enggak anu lo arah. Tapi kayak sepadan tuh, kayak sawit tuh. Salah enggak itu tanggal. Itu dah. Itu. Ya, ini sawit ya. Ku tarang. Yang Boleh ke tarang? Ya, buah pasir kau. Tando. Oh, iya. Oh. Kau tanya kau orang punya. Ah. Dulu kan membeli kayak bang sen tu. Oh iya. Bang sen membeli kayak orang kau. Heeh. Masih di sisanya tanahnya kau. Iya. Kalau le nak sama ana kan. Sini tuh sama ana. Nah, itu sama juga. Ini tebak sawit tu petang lupa tang. Iya. Itu tanya nada tadi lagi. Oh, tuh cerita. Telepon mesin lo. Apa di tepi jalan, kalau tepi jalan ada sehektar. Yang dalam tuh ada 2 hektar yang jelas. Yang di dalam, jelas. Oh. tapi masuk 50 meteran Oh iya. dari gang ini. Kalau tepi jalan ada sehektar. Berapa tuh kalau yang setar? Kalau nggak salah semeter udah 70-an. 70-an Iya. Semeter lah. Itu dekat punya nawak yang di belakang tuh ada. Punya nawak kita. Oh. Ada itu. Yang 2 hektar tuh? Yang 2 hektar di dalam sedikit masuk. Dalam Ya sedikit. itu sebaris itulah. Oh, sebaris itu juga. Pas masuk gini punya orang yang mau dijual 2 hektar kan. Ah. Di samping sini sehektar. Oh iya. Tapi kalau bisa kan 3 hektar tuh sama-sama. Ya. Kalau 70 Udah jadi kan. Kemungkinan kalau dijual jadi. Berapa sebatang? Mahal gini bang. Sebatangnya 500. ini berapa, Bang? Beratnya berapa? 20 ada ya? Ada? Yang mana? Satu ini ya. 20 ada? 30. Ini mungkin 20-an. 20-an. Sekitar itu. Kali 2000 lebih. Sekarang 28,5. 28,5. Tapi kemarin katanya udah turun entah berapa ya. Seringgitnya, seringgit. Di Malaysia 3 ringgit. Apanya? Di Malaysia 3 ringgit 1 kilo. Ya Malaysia ya. Iya. Kenapa pemerintah kita tak mau bikin sama harganya? Enggak tahu lagi bang. Bikin sama aja lah. Pupuknya Kalau lagi yang brondol bang, yang brondol mahal. Brondol kemarin udah 36. 36. Nah kalau sekarang entah kalau ini aja udah turun kan? Iya. Nah nggak tahu lagi. Kalau berondol tuh yang ada pecah kayak apa kayak ini. Yang kayak gitu bang. Oh, yang kayak itu. Nah kayak gitu brondol tuh. Iya, iya. Ini mahal tuh. Ya sebab dia ada buah aja kan. Tinggal buah. Kalau ini Rendah ya. Oh. Kuih mah juga. Kau ada macam mana nak jenak? Enggak. Macang je. Macang oh iya macang kuih ini enggak ada. Kuih ini aman. Rendah ya. Jangkau nih kau.